Alhamdulillah, pada malam ini kita akan menyambung kuliah kali yang ketiga yang membicarakan kitab Kifayatul Muhtaj. Yang mana kitab Kifayatul Muhtaj ini dia mengisahkan sejarah Isra' dan Mi'raj dari mula sampai ke akhir. InsyaAllah kitab ini kita akan gunakan dalam masa 2-3 bulan kalau sempat. Sebab memandangkan sampai kali ketiga ini pun baru 3 muka surat. Semuanya ada 20 dekat 30 muka surat. Tak tahu bila nak habis. Banyak benda-benda menarik dalam kitab ini. Pada minggu lepas, semasa kuliah 3 kali blackout. Tengah-tengah mengajar, gelap. Masa nak mula mengajar, gelap. Tapi kita teruskan juga. 3 kali blackout. Jadi kisah Isra' dan Mi'raj ini berkait rapat dengan ibadah sembahyang kita. Kerana ibadah sembahyang kita ini, untuk mendapatkannya sembahyang yang fardu, Nabi Muhammad terpaksa naik ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah sendiri. Barulah dapat ibadah solat fardu. Ibadah-ibadah yang lain cukup dengan perantaraan malaikat Jibril. Tuhan bagi tahu kepada malaikat Jibril turun ke bumi bagi tahu kepada Nabi Muhammad. Ibadah puasa ke, zakat ke, apa ke, melalui malaikat Jibril. Nabi Muhammad tak payah naik ke langit. Tetapi ibadah solat ini Nabi Muhammad terima dia di langit, di atas daripada Sidratul Muntaha. Menunjukkan betapa kait rapatnya peristiwa Isra' dan Mi'raj dengan sembahyang yang kita lakukan sehari-hari. Jadi sangatlah rugi kalau kita yang bersembahyang sehari-hari ini tidak tahu secara terperinci kisah Isra' dan Mi'raj. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita imbas kembali pelajaran yang lalu. Dalam kuliah yang kedua, kita ada membicarakan maksud perkataan kasyaf. Apa benda kasyaf ni? Kasyaf ni maksud dia terbuka hijab, terbuka tabir, terbuka pendinding antara alam yang zahir dengan alam ghaib. Orang-orang yang dapat kasyaf, sebab itu dia boleh nampak benda-benda yang orang lain tak nampak. Sebab alam ghaib tu bagi dia dah terangkat dah. Tabir di antara alam biasa dengan alam ghaib dah terangkat, jadi dia pun nampak benda-benda yang orang lain tak nampak. Itu maksud kasyaf. Kemudian kita ada menyentuh kisah seorang pemuda ahli kasyaf dengan seorang syekh sufi. Pemuda kasyaf ni mak dia meninggal dunia. Tiba-tiba dia ni berteriak menangis. Orang pun tanya, kenapa? Dia kata dia nampak mak dia ni diseret ke neraka dan disiksa di dalam neraka. Masa tu terangkat hijab, terangkat tabir, dia nampak secara kasyaf. Mak dia ni disiksa dalam neraka, padahal mak dia baru mati. Kebetulan di dalam majlis itu ada satu orang guru sufi. Guru sufi ni dia ada berzikir sebanyak 70,000 kali. Jadi dia pun niat, ya Allah, aku ada zikir 70,000 kali, aku nak hadiahkan manfaat dia kepada mak budak ni. Dan habis dia punya niat nak hadiah tadi tu, budak muda ahli kasyaf tadi tiba-tiba gelak tertawa, seronok. Orang pun tanya, kenapa seronok? Tadi menangis. Tadi aku nampak mak aku diseret ke neraka, disiksa dalam neraka. Tiba-tiba sekarang ni aku nampak mak aku ni dimasukkan ke dalam syurga. Tak tahu apa sebab. Rupa-rupanya ada tuan syekh sufi tadi, dia berzikir 70,000 kali, dia hadiahkan manfaat zikir tu kepada mak budak ni, menyebabkan mak budak ni selamat daripada neraka. Kita sentuh 70,000 zikir sebab ada hadis yang menggalakkan kita berzikir sebanyak 70,000 kali. Dan dengan zikir itu insya-Allah kita terlepas daripada api neraka. Jadi kisah pemuda ahli kasyaf dengan syekh sufi ni ada dalam kitab kita lah. Kita bicarakan dalam kuliah yang lalu. Seterusnya kita ada menyentuh tentang malaikat Jibril. Zikir tu nak kena ulang. Kalau ikut hadis yang kita bincang minggu lepas, zikir yang dimaksudkan ialah La ilaha illallah. La ilaha illallah 70,000 kali. Saya cari. Lagi sabda Nabi,
barang siapa mengucap la ilaha illallah 70,000 kali, maka sesungguhnya telah membebaskan dirinya daripada Allah. Buat sikit-sikit lah, bukan dalam sehari tu buat 70,000 terus. Buat sikit-sikit, sehari 100 pun tak apa, sehari 200-300 pun tak apa, lama-lama cukuplah 70,000. Baik, kita ada menyentuh tentang malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ini mengikut Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, dia ada 600 sayap. Dan setiap satu sayap dia tu boleh menutup. Kalau dia duduk sebelah timur, dia tutup habis sebelah timur. Dia duduk di langit sebelah barat, dia tutup habis sebelah barat. Punya besarnya malaikat Jibril ni, sayap dia satu pun dah tutup timur dan barat. Dan daripada sayap-sayap dia, kata Ibnu Mas'ud, jatuh pelbagai warna yang cantik, dan juga jatuh mutiara-mutiara dan batu permata Yahud. Batu Yahud ni orang Arab ataupun orang Yahudi dia sebut safir. Kalau bahasa Inggerisnya sapphire. Batu berlian, batu permata warna lebih kurang warna kuning. Biasa orang duk jual batu Yahud kuning, ya. Jadi daripada sayap malaikat Jibril tadi ni indah. Dia jatuh macam-macam warna, jatuh mutiara-mutiara, jatuh permata Yahud tadi. Kata Ibnu Mas'ud. Macam itulah lebih kurang rupa malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril dia ada turun berdepan dengan Nabi Muhammad selepas daripada dia tunjuk rupa dia yang asal. Jarak dia lebih kurang 2 hasta mengikut Imam Qurtubi. Dalam kuliah yang lalu juga kita telah membicarakan maksud Sidratul Muntaha. Kita dah sebut Sidratul Muntaha apa benda? Sidrah itu ialah pokok bidara, dan Muntaha itu maksud dia yang terakhir. Sidratul Muntaha maksud dia pokok bidara yang terakhir. Pokok bidara yang terakhir ni ada di mana? Ada di langit ke-7. Dia punya akar-akar, kata sebahagian ulama, ada di langit ke-6. Dia punya pokok ranting-ranting dahan-dahan dia di langit yang ke-7. Dia tutup seluruh alam ni. Punya besarnya Sidratul Muntaha. Disebabkan dia dinamakan Sidratul, iaitu pokok bidara, kita pun ada bicara tentang pokok bidara. Kebetulan saya pun tak pernah tengok pokok bidara ni. Jadi daun bidara ni biasanya orang gunakan untuk mandi mayat. Dan setengah orang dia masa nak mandi haid pun dia pakai juga daun ni. Dan ada orang mandikan orang baru masuk Islam, mu'alaf, mandi dengan daun bidara. Tak tahu rupa macam mana. Abang Musa saya tengok pokok bidara. Tak jumpa lagi. Selain itu pokok bidara ini boleh dibuat ubat. Macam-macam ubat. Daripada daun dia, daripada akar dia, daripada buah dia, macam-macam ubat. Dan juga sebagai rawatan gangguan syaitan dan sihir. Boleh.